like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sibuk dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Betul. Kita nak makan Big Kokoja. Disebabkan ada subscriber yang request akak makanlah Kokoja. Okey, hari ni kita tunaikan. Actually dah banyak kali dah kita makan Kokoja. Betul. Tahu. So hari ni kita makan Kokoja dengan yang besar. Korang tengok ni tepi. Balikkan masing-masing biar dia punya ni turun ke bawah. Coklatnya turun. Korang tengok tu, baca dia. Korang tengok yang putih yang Pak Su punya. Yang saya perisa matcha, Caca dengan Ryan coklat, Pak Su white chocolate macam tu. White chocolate susu. Macam gitu. Wangi banyak. Okey korang, so kita pun tak sabar nak makan, nak rasa sama ada je sedap ataupun tidak. Jangan makan berebut-rebut, jangan bergaduh, okey? Okey korang, so sebelum kita nak start makan Kokoja yang viral, yang besar ni korang. Korang tengok sebesar muka Ryan. Sebesar muka Caca ni korang tengok. Besar gila tak korang So kita pun tak sabar nak makan. So sebelum kita nak teruskan video ini kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video ini upload. Tapi sebelum mari kita makan dan sebelum kita baca doa Dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wakil azab benar. Amin. Kena minum banyak. Punya bakso lagi punya mana? Peluk bakso. Push ni. Wow. Wah kurang. Peluk lagi. Dia boleh buka. Masuk siapa tak buka sendiri dia tak boleh makan. Betul. Boleh. Sabar. Wow, kurang. Tengok. Sedap. Dia nak makan ni. Sini mama buka. Rugi tak makan. Dia makan. Rugi tak makan. Dia makan. Wih ni. Sedap dah rasa coklat. Ryan Wih coklat punya Raya suka ke? Kakak punya pun coklat. Masing-masing tunjuk. Wow. Jatuh. Bismillah. Kita makan sendiri. Bismillah. Ini bakso bagi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap tak? Mana saya punya? Sedap. Makan mak. Besarnya, biasa makan yang kecil. Aku makan yang besar. Azan. Aku tak Makan. Kenapa tak makan? Kata makan. ada. Tak boleh makan. Kita makan bapak pun. Jangan. Dia tak buat makan gara-gara kau lah ni. Jangan ya. Harus takutkan takut. Kalau hari marah, nanti Raja marah kau mengamuk. Ryan makan. Jangan Makan. Caca jangan salib. Azan. La ilaha illallah Muhammadur Okey, dah azan. Ryan, kenapa kau kacau kakak? Kau habisnya bawa kuku. Ikut ni. Weh. Ya Allah Jangan lepas ketuk, baik. Berbunyi. Tadi berbunyi. Berbunyi sakit. Kau yang usik dia dulu tadi dah. Kau usik dia, kau tengok ketuk.
Dah tak pergi usir adik kena. Betul. Tak ada sebab. Betul. Tak ada, biasa dia pukul dia. Sakit juga. Tu kali. Nama dengar macam ni je. Haklah tu. Kau pukul aku. Tengok. Kau usik dia. Dah, sudah. Dah. Jangan dimulakan. Biar. Dah. Ryan dah tak usik kau jangan usik dia. Nanti Ryan usik lagi kau marah. Aisyah. Ryan fokus makan je. Puaslah makan. Dah tak? Tengok Netflix boleh kan? Tengok Netflix sambil makan ni. Jangan makan dengan aiskrim. Rasa nak beli aiskrim, tapi makan dengan Ryan je. Baby dah ada krim. Memanglah Pak Sukan tak kawan dengan lain. Jangan merata. Dengan lain kan? Tanya Mam, boleh kawan dengan Pak Su tak? Boleh gambar tu tak? Boleh. Biar. Kau tutup. Kau nak rasa tu? Sekejap. Tutup dulu. Bahaya buat macam tu lah. Mana rasa kau punya? Dah tutup. Kenapa? Bagi susu dia turun. Buat macam mana ni? Dan. Macam mana? Tekan. Tekan, baby tekan. Siap. Siap, guys. Ryan nak bawa balik ke? Ryan bawa balik tak? Nak bagi siapa? Bagi abang. Mau macam akaknya. Soalan ni. Bagi kakak. Tutup dulu. Bagi. Sana. Jangan kau ni usik dia je. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kau ni asyik usik je. Siapa kata dulu? Kakak tak? Dia tak bagi bawa balik lah. Ni kalau kena Lebih parah kalau memang buat benyun bukan benyun lagi lah. Berubah. Macam mana Ryan tak marah dengan kau? Orang usik dia. Biar dia nak buat apa pun. Pak Su nak bagi berapa markah? 10. Boleh. Mantap. 10 saja. Kalau ini 10 100. Itu berarti coklat. Ada coklat. Maca. Mata. Bukan coklat. Hanya biru. Apa mana rasanya? Tak, makan. Matanya baby. Okey, Caca berapa? 10 100. Gelak lah. Apa tak lawak lah? Lebih lucu Ryan. Okey. Tak sedar gelak ni. Ryan makan. Ryan makan kola. Baby pun makan ayam. Nasi ayam. Ayam. Ya teman-teman. Mana ada tu makan nasi ayam? Ada lah. Biru. Ada bawa bakar. Bukan apa mama masak? Ayam. Nasi. Lagi? Sos. Milo. Lagi? Sos. Ada sos. Sosis. Lagi? Sambal ada bawang. Lagi? Bawang. Banyak ya? Iya. Lagi? Tak pedas tu? Bukan. Lagi? Lagi? Bawang ni. Lagi? Botol. Lagi? Kenapa tak makan ya? Bawang ni. Lagi? Ryan tak suka ke? Ryan tak suka? Tak suka bagi abang lah. Biarlah bagi. Sebab macam itu mainan raya pun kita bagi abang. Makan aja adik. Belum balik tau. Mama beri mahal
mahal. Baru nak hadiahkan mainan tapi Ryan tak bagus. Bagi abang lagi kan? Harga kakak abang. Yalah, tapi kalau Allah tak boleh hidup. Boleh lah kan? Boleh lah. Siapa cakap tak boleh? Cuma orang tu cik boleh je. Jangan tipu. Orang sekarang dah tipu. Abang je tak tipu. Benci dengan Ryan. Ajak kan tak suka makan ni. Oi. Aku tengah fokus makan ni, diam. Tapi agak ada. Kotor baju macam tu, Caca. Jangan. Tak. Nak lagi Macam. Ha? Sejak ni saya suka macam. Hari tu tak suka. Kita sering makan macam. Saya suka juga. Macam. Macam sedap. Mula tak? lagi tu. Satu untuk bakso, satu untuk baby. Baik lah. Satu untuk mama juga kan? Baby nak coklat, bakso nak macam. Kan mama nak macam juga. Nah. Baby nak coklat. Mama macam. Mama macam, bakso macam, baby coklat. Kita konten baru buat dengan abang. Nah. Mandi kolam. Mandilah kalau kita konten apa? Konten adik. Ya, konten abang asal ayah konten. Kita nak mandi kolam. Ya, tak ajak adik. Adik duduk rumah seorang-seorang. Tak apa. Ada hantu lagi. Ada hantu. Mama dengan ayah ikut. Kita balik malam lah. Biar kita kunci. Okey, ajak Ryan. Nanti lah ajak Ryan, takkan tak ajak Ryan kan? Okey, dah. Ryan punya tutup punya. Tutup. Tu. Bang, mau stop. Okey, korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung. Rancangan. Dah. Kepada korang tengok video YouTube channel Tasababit, terima kasih. Tak boleh habis kalau korang berbuat sagi. Banyak. Boleh makan nanti. Tak boleh berhenti lah, Mami. Kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang tengok video YouTube channel Tasababit, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Tas, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saja korang. Korang berada. Kita jumpa lagi di video dengan video lagi menarik. Bye bye. Assalamualaikum.